Kita baik lagu mana pun, kita jangan rasa selamat, kita jangan rasa aman. Ya, kita mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh harapan agar Allah Subhanahu Wa Taala kekal kita di atas hidayah. Tapi kita jangan rasa selesa, jangan rasa aku ni ahli syurga, jangan. Begitu juga sebaliknya. Teruk mana pun kita, banyak mana pun dosa kita, kita jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jahat mana pun kita, jangan sekali-kali kita putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Besar mana dosa kita, besar lagi pintu pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala boleh memberi hidayah kepada mereka yang Allah Taala kehendaki. Begitu juga Allah Taala boleh menyesatkan mereka yang Allah Taala kehendaki. Walaupun kita tengok pada zahir kita, kita dapat jaga kewajipan yang Allah Taala wajibkan kepada kita, tapi kita jangan rasa aman, kita jangan rasa selamat.